oh Indonesia ni market besar. Nah, tak ada mana pun. Kalau pandangan saya based on data yang saya melihat, tak ada mana pun. Mereka sebenarnya sentimen mereka takut dengan orang kita masuk sana lebih besar. Union mereka protect their industry. Apa yang berlaku, mereka ini yang control supaya kemasukan especially orang Malaysia, anak seni Malaysia ke sana, dia akan control. Kerana they know that Malaysian punya anak seni kalau masuk sana, mereka akan tergugat. Bakat kita lebih hebat. Okey, kenapa saya cakap? Saya tak cakap kosong. Kalau you ingat pada zaman-zaman era-era Barry Prima, Zura Jalil dulu yang ketika kolaborasi apa semua kan, Siti Nurhaliza masuk Indonesia, siapa lagi popular? Siti Nurhaliza ke penyanyi diorang? Siti Nurhaliza. Too Fat, Slam, Search. Dan hari ni kalau kita tengok kartun, siapa yang popular kat sana? Kartun diorang ke kartun kita? Ya, Pipin. Yes, orang tak nampak daripada sudut bahawa actually bakat kita ni sebenarnya kalau betul dibuka di sana, macam mana kita buka mereka, bakat kita anytime overthrown diorang punya bakat. Benda tu terbukti, benda tu dah ada data. Saya tak cakap benda ni tanpa data. Zaman penyanyi apa semua dulu, dalam pelakon zaman dulu, ingat tu Zila Jalil dah meletup-letup nama, zaman Syaiful Aini dah meletup di Indonesia nama tu. Kenapa hari ni bakat-bakat muda hari ni agak sukar nak masuk ke sana? Jadi saya bercerita tentang data yang pernah berlaku dan kenapa data itu tiba-tiba hari ni, kerana union diorang memang solid.